Okay, go to the part. Okay, kita nak buat spring ni. So kita pergi balik dekat sketch ni. Kita pergi dekat sketch and then saya pilih lah mana-mana plane ni yang saya nak. Saya nak XY plane ni. So saya klik kat sini. And then saya buat satu circle. Saya buat satu circle kat sini. Diameter circle ni saya letakkan diameter dia lebih kurang dalam 2mm lah. Dia punya thickness spring tu 2mm. Okay, so dia punya yang ni must be sama dengan center ni. So saya akan pakai dia punya horizontal ni. Saya ambil point sini, saya klik dengan center sini. So dia akan berada pada center sini lah. Dan dia punya dimension daripada sini dengan yang ni, saya kalau nak lubang di tengah-tengah spring tu ada saiz lubang dia. Kalau nak 10, dekat sini saya kena letakkan 6 lah. Sebab apa 6? Sebab saya punya spring tu 2. So bila 2 kat sini, daripada point sini dengan sini yang kita akan ambil dimension. So 5. So bila 5, pusingan spring itu nanti di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 5, di sebelah kiri 5, total lubang di tengah-tengah dia akan jadi 10. Okay, so saya ambil finish sketch. So once bila dah ambil finish sketch ni, saya ambil dekat coil ni lah. So saya ambil coil, and then dia akan detect profile. Dan pilih axis ni. Axis ni kalau tak ada, kalau tak buat satu line, actually kita buat satu line. Tapi kalau tak buat, tak jadi masalah. Bila tak buat satu line kat sini, di tengah-tengah dia, so kita kena pakai origin punya axis. So axis yang sesuai boleh pilih lah kat sini. Tapi yang sesuai dekat sini adalah axis Y, supaya dia pusingan dia ada kat macam tu. So pusingan yang ni, bila nampak dia pusingan ni sampai sini saja. So jadi makna kata spring saya pendek lah. So saya kena pergi dekat coil size pula. Okay, coil size ni dia ada banyak types lah. Yang ni kebanyakan optional yang ada dekat sini lebih kepada pengiraan tuan-tuan dan perempuan. Ada yang perlu pakai pitch and revolution, ada yang kena pakai revolution dan height. Revolution dan height ni maksud apa? Pusingan dan ketinggian pun boleh pakai kat sini. So kalau kita nak letakkan sebagai contoh, revolution dia saya nak lebih kurang dalam pusingan dia. Pusingan spring tu saya nak lebih kurang dalam 10 sebagai contoh, 10. Tapi height dia saya nak 50 pun boleh. Tapi dia akan jadi jarak macam ni lah. So dia akan kira kat kita. Kalau dah taper, ambil taper. Boleh faham tak? Kalau nak pakai pitch dan revolution, ambil berapa jarak, berapa dia punya jarak tu dia nak, dan berapa dia punya revolution ataupun pusingan yang kita nak. Pusingan ni saya nak 5. So dia akan dia pusing 5 sajalah. Okay, boleh faham? Okay, kalau saya ambil revolution dan height tadi, pitch dan height. So dia ni berapa pitch, berapa dia punya height pun boleh kat sini. Okay, terima. So pitch dia ni saya nak lebih kurang dalam 3 sahaja. Dan pusingan ni saya nak 10 sebagai contoh. And then saya ambil OK lah. So dia akan jadi secara automatik. Dapat terima atau tak terima? Boleh?